Bukan semua tragedi ada wira. Dan sebab itu, ramai tak pernah dengar tentangnya. Selamat datang ke Studio Dua Garis. Hari ini saya Sena dan kawan baik saya, Raka, akan bercerita satu cerita atau fakta hari ini. Saya tahu anda tak sabar untuk dengar cerita, jadi marilah saya bagi Raka untuk bercerita untuk anda semua. Dalam sejarah, kita selalu diajar tentang yang menang. Tentang wira, tentang keberanian, tentang pengorbanan yang nampak baik. Tapi ada peristiwa yang terlalu berdarah dan terlalu sunyi. Tak ada kemenangan, tak ada hero. Tak ada cerita yang boleh buat kita rasa bangga. Cuma orang biasa yang mati tanpa sebab yang boleh dihias dengan kata-kata indah. Peristiwa macam ni tak sesuai untuk poster. Tak sesuai untuk buku teks yang nak nampak positif. Sebab bila tak ada wira yang yolong, kita terpaksa tengok kebenaran yang lebih jujur. Manusia boleh jadi kejam tanpa sebab besar. Bukan kerana perang besar, bukan kerana ideologi agung. Kadang-kadang hanya kerana kuasa tak pernah dicabar. Yang pelik bukan peristiwa berdarah itu berlaku. Yang pelik ialah kita hanya ingat sejarah yang ada wira, seolah-olah penderitaan tak penting kalau tiada siapa yang boleh dipuji. Sedangkan orang yang meninggal tetap manusia, walaupun cerita mereka tak pernah dijadikan legenda. Mungkin sebab tu ada sejarah yang disenyapkan. Bukan sebab ia kecil, tapi sebab ia terlalu jujur tentang siapa kita. Bila tiada kamera, tiada sorakan dan tiada hero. Yang pelik tu bukan dunia, kita. Dalam video tadi, kita dapat tambah satu ilmu untuk hari ini. Kalau korang rasa video tu bermanfaat, sila follow dan komen untuk konten yang seterusnya. Bye!